Assalamualaikum, hey guys, selamat datang kembali ke channel Hisham Pembotong. Hisham di sini, macam biasa, saya akan bagi hampa update terkini tentang pasaran perpindahan pemain Eropah. Jadi, saya akan bawakan semua berita dan perkembangan terbaru mengenai dunia perpindahan. Jadi, kalau hampa masih lagi baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini sebab dekat sini, hampa akan dapat semua info-info penting di dalam satu channel. Kita mulakan dengan pengurus kerana terdapat beberapa jawatan yang kini di dalam bahaya. First, saya nak sentuh mengenai Oliver Glasner di Crystal Palace sebab minggu ni memang satu minggu yang gila di Crystal Palace. Sebab apa saya kata satu minggu yang gila? Sebab Mark Guehi sedang dalam perjalanan ke Man City. Sementara itu, ruringan untuk Jean-Philippe Mateta masih lagi berjalan dengan Juventus terlibat dan juga terdapat beberapa kelab Premier League turut menunjukkan minat terhadap penyerang Crystal Palace tersebut. Sebelum perlawanan menentang Sunderland semalam, Oliver Glasner sahkan cerita itu benar dan juga rasmi. Dia tidak akan menandatangani kontrak baru dengan Crystal Palace dan akan meninggalkan kelab tersebut pada akhir musim ini. Jadi selepas perlawanan Sunderland pula, Glasner membuat satu statement yang sangat-sangat tegas. Dia kata, apa yang dia kata? Kami rasa ditinggalkan. Kami rasa situasi di sini tidak baik. Pemain meninggalkan kelab sebelum perlawanan Premier League. Dia merujuk kepada apa yang berlaku pada musim panas lalu dan sekarang sekali lagi dengan Mark Guehi perkara itu berlaku. Jadi Glasner jelas dan sangat tidak berpuas hati dengan situasi tersebut. Dan apabila ditanya tentang masa depan beliau sendiri, dia kata, saya tidak tahu, saya tidak kisah tentang situasi pengurusan kelab. Ini menunjukkan hubungan antara Glasner dan Crystal Palace sangat-sangat tegang dan tidak baik. Dan mungkin ada kemungkinan sebenarnya mereka akan berpisah sebelum akhir musim seperti yang pernah beliau beritahu sebelum ini. Dan Palace, seperti kita tahu, setakat ini tiada kemenangan dalam 10 perlawanan terakhir. Satu situasi yang boleh dikatakan agak teruk. Pemain meninggalkan kelab dan situasi keseluruhan sangat-sangat rumit sedang berlaku di Crystal Palace bagaikan badai melanda sekarang. Kita juga perlu lihat apa yang berlaku dengan striker mereka iaitu Mateta, sama ada Palace bersetuju dengan syarat Juventus ataupun tidak. Kelab Premier League lain turut memantau situasi ini dan kemungkinan Glasner keluar lebih awal tidak boleh diketepikan lagi. Sidang media beliau memang panas. Jadi perhatikan perkembangan ini dalam beberapa hari akan datang. Sekarang kita balik kepada Thomas Frank di Tottenham. Situasi dia betul-betul panas sekarang. Tottenham kalah lagi dan kali ini kekalahan yang amat mengejutkan di laman sendiri menentang West Ham. Ini adalah kemenangan pertama West Ham di dalam 10 perlawanan terakhir mereka dan kemenangan tersebut dicapai di stadium Tottenham Hotspur pula. Dan satu saat yang sangat buruk untuk Spurs. Seperti Crystal Palace, badai juga sedang melanda Spurs. Prestasi yang tidak konsisten. Dan Tottenham cuba menunjukkan sokongan mereka kepada Thomas Frank sepanjang minggu dengan melantik John Heitinga, bekas pengurus Ajax dan bekas pembantu Arne Slot di Liverpool sebagai sebahagian daripada backroom staff. Kelab mahu hantar satu mesej perpaduan, malah berkongsi email positif sama Thomas Frank. Tetapi pada hari Sabtu semalam, Tottenham kalah lagi. Kini situasi Thomas Frank sangat-sangat rumit dan under pressure sekarang. Jawatannya kini berada dalam risiko yang serius untuk dilepaskan dan perbincangan dalaman sedang berlangsung dan kelab akan buat keputusan sama ada untuk menukar pengurus ataupun memberi masa untuk beliau menukar situasi keadaan di Spurs sekarang. Dan Liga Juara-Juara juga merupakan faktor penting dalam konteks lebih luas dan timing akan menjadi sangat kritikal. Tapi buat masa ini, Thomas Frank tidak selamat di Tottenham. Selepas kita berkongsi mengenai dua pengurus dan kini kita masuk mengenai pemain, dan Chelsea sedang all out untuk mendapatkan Jeremy Jacquet. Apa yang boleh saya kongsikan di sini daripada sumber yang saya baca, Chelsea telah buat misi direct pada hari Jumaat untuk dapatkan Jeremy Jacquet dan perbincangan face to face dengan Rennes termasuk memajukan urusan perpindahan pemain tersebut. Jeremy Jacquet adalah pilihan pertama dalam senarai 3 pemain. Rennes
menuntut yuran perpindahan rekod klub sekitar 65 juta euro. Tetapi buat masa ini Chelsea tidak bersedia membayar wang sejumlah itu. Tapi rulingan negotiate masih lagi berjalan di peringkat kelab. Pemain itu sendiri mahu ke Chelsea. Jeremy Jacket sudah pun bersedia untuk berpindah dan meninggalkan Rennes. Dan terima pribadi, bukan satu isu. Kontrak sedia dan Jacket memang mahu menyertai Chelsea. Hati dia dah ada dekat Chelsea. Dan buat masa ini, semuanya bergantung kepada kelab. Jeremy Jacket, pertahanan berbakat dari Perancis ini, adalah pemain yang Chelsea mahu tanda tangani pada jendela bulan Januari sebagai pertahanan baru mereka. Dan kita jangan lupa mengenai Kobbie Mainoo, satu aksi yang sangat hebat yang dipamerkan oleh beliau semalam ketika menentang Man City. Sejak tiada peluang pada musim Premier League di bawah Ruben Amorim, Kobbie akhirnya diturunkan untuk Man United dalam perlawanan derby Manchester semalam. United menang dan Kobbie Mainoo menunjukkan satu persembahan yang sangat-sangat hebat dan melengkapi pasukan Man United. Ini jelas menunjukkan bahawa Michael Carrick memberikan kepercayaan terhadap pemain ini. Oleh itu, kita boleh lupakan kemungkinan perjanjian pinjaman ataupun perpindahan pinjaman buat masa ini, kerana Man United pada awal Januari tidak bersetuju dengan perpindahan tersebut seperti yang saya sering beritahu. Dan pada bulan Disember, terdapat lebih kurang 5, 6 ataupun 10 kelab membuat pertanyaan dengan Napoli khususnya mendorong untuk mendapatkan Kobbie Mainoo secara pinjaman dari Man United. Tetapi pemain itu sendiri mahu pergi, tetapi United tidak beri kelulusan. Kini dengan kepercayaan Carrick dan persembahan seperti ini, nampaknya jelas, sangat-sangat jelas bahawa Kobbie Mainoo akan kekal di United. Dia bakal menjadi pemain penting untuk Carrick yang kini mengurus Man United sehingga hujung musim. Satu permulaan yang sangat hebat untuk Michael Carrick dan juga momen-momen penting untuk masa depan Kobbie Mainoo di kelab. Okey guys, beritahu saya pendapat hampa semua di ruangan komen. Jangan lupa like video ini, hidupkan loceng notification dan subscribe untuk update terkini setiap hari bersama Hisham Football Talk. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.